Huawei Band 11 Pro ni memang tak relax. Kalau korang tak percaya, korang kena tengok video ni sampai habis. Huawei Smart Band 11 Pro ni dah boleh dikatakan macam smartwatch sebab dia ada fungsi yang cukup komplit. First, daripada segi design, memang aku cukup suka dengan designer. Orang kata design ni macam Cartier design. Jenis petak macam tu, dan body dia bukan guna plastik. Huawei sekarang dah guna body aluminium untuk bagi feel premium. Nampak aluminium dan premium kan ngam tu. Bukan design je yang premium, tapi skrin Smart Band ni pun juga premium. Wah, banyak sangat premium. Tapi memang betul skrin dia premium sebab dia pakai skrin AMOLED 1.62 inci dan juga nit brightness dia tinggi 2000 nit. Jadi untuk kegunaan luar memang tak ada masalah. Lepas tu kalau nak sembang pasal workout, dekat Smart Band ni je ada lebih daripada 100 jenis workout. Korang tinggal pilih je workout apa yang korang nak. Contohnya nak spinning, nak yoga, pilot, crossfit, physical training, karate dan banyak lagi. Kalau nak cerita pasal workout dia ni memang tak akan habis. Kalau untuk health ataupun kesihatan pula ada function lain macam sleep. So untuk detect orang punya sleep okey ke tak, cukup tidur ke tak dan sebagainya. Lepas tu ada juga ni untuk SpO2. Lepas tu ada juga HRV, CRV, EXPI. Itu semua tak ada lah. Yang ada heart rate, so boleh tahu korang punya jantung okey tak okey. So memang komplit lah Huawei Band 11 Pro ni. Lepas tu aku lupa nak pesan, yang Huawei ni support built-in GPS lah. So senang, kalau nak berlari ke, nak berjalan ke, dia boleh detect korang punya laluan lah. Macam tu lah. Lepas tu kalau untuk bateri, Smart Band ni support sampai 8 hari hingga ke 14 hari ikut penggunaan. Dan dia charging guna magnetic lah, bukan wireless charging. Bonus yang ada dekat Smart Band ni adalah dia support bayar guna Touch and Go. So korang boleh guna band ni je untuk bayar Touch and Go. Smart Band ni dia boleh connect dengan Android dan juga iPhone. Jadi korang tak ada masalah. Korang pakai device apa pun, benda memang boleh connect. Overall, apa yang aku boleh cakap pasal Smart Band 11 Pro ni memang betul-betul menarik dengan penawaran dan juga harga dia. Harga dia dalam 189 dan mungkin korang boleh beli murah daripada harga tu sekarang. Dan Smart Band ni aku rasa sesuai untuk pelbagai golongan.